Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Maksudnya, dengan sebab keingkaran mereka, Allah mentelikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdayakan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyedarinya. InsyaAllah pada pagi Jumaat yang mulia ini, kita akan sama-sama memahami tafsiran ayat 7 dan juga ayat-ayat yang seterusnya dalam suratul Baqarah. Ayat ini merupakan sambungan daripada ayat yang lalu, di mana dalam ayat 6 suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatul kafirin, sifat-sifat orang kafir. Allah Taala sebut dalam ayat 6 dan juga ayat 7 tentang sifat-sifat orang kafir, supaya kita menjauhkan diri kita daripada sifat ini, iaitu firman Allah Ta'ala dalam ayat 6 suratul Baqarah: Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni Allah Ta'ala sebut sama saja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran, peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun kamu tak bagi peringatan kepada mereka, la yu'minu, mereka tak beriman juga. Orang sepupu Abu Jahal, Abu Lahab ni, Allah Ta'ala sebut royak ngata ayat serupa. Ini ayat tasliyah. Allah Ta'ala nak hibur hati Nabi Muhammad. Jangan duka cita. Kerja Nabi-Nya nyapa. Orang yang basuh kerah pedas, sepupu Abu Jahal, sepupu Abu Lahab dan seumpamanya ni, royak dengan dok serupa. Tapi kena royak. Walaupun royak dengan dok serupa, tapi kena royak. Kena dakwah, kena ajar, kena bentangkan kepada mereka kebenaran Islam, keindahan Islam, comelnya Islam ni. Kena royak. Bapa sama saja royak kata royak ni. Kerana orang kafir ni, hak tak seberiman sepupu Abu Jahal, Abu Lahab ni, khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala teri dah hati mereka. Dia teri, cahaya hidayah tak boleh masuk. Dia teri. Tak boleh masuk hidayah petunjuk. Bila kotak ni kita teri dah. Cahaya tak masuk, gelap. Walaupun siang hari, lain cerah belakang, dah dia tutup, dah teri. Koci. Allah Ta'ala koci. Alik dalam. Allah Ta'ala teri. Tak masuk. Khatamallahu ala qulubihim. Kerana mereka tak terima kebenaran, maka Allah tak teri hati. Royak pun engkar juga. Royak pun engkar juga. Lepas tu kita, bila orang royak kebenaran, jangan kita engkar. Tuhan teri ni sebab keingkaran. Wahadainahun najdain. Allah Ta'ala tunjuk kepada manusia ni dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Dah mu tolak jalan baik, tak say kebenaran,
Tak si Tuhan teri. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sebagaimana Allah Taala royak cerita umat Nabi Musa yang tak seikut ajaran Nabi Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, hei kaumku, ya qaumi lima tu'dhunani, kenapa kamu menyakiti diriku, gilawan aku ni apa? Nabi Musa kata, wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, sedangkan kamu tahu bahawa aku ni rasul ya Allah Taala utuh pada kamu. Nabi Musa datang bawa mukjizat yang mereka boleh lihat. Bani Israel boleh tengok. Tukar Nabi Musa boleh belah laut. Ini bukti mukjizat yang orang tak boleh buat. Mukjizat ni amrun khariqul lil 'adah yuzhiruhu Allah ala yadi nabiyyin ta'yidan linubuwwati. Mukjizat ni perkara luar biasa yang Allah Taala zahirkan kepada nabi untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya. Jadi dalil. Nabi Musa ni rasul, Tuhan boleh tukar ke dia. Tukar tu dia boleh tukar jadi ular makan habis. Ular-ular yang ciptaan tukar sihir Firaun. Bila Firaun kerah tukar sihir berlawan dengan Nabi Musa. Tukar sihir ni lepas tali bergerak macam ular. Nabi Musa lepas tukar dia jadi ular besar pergi makan habis ular-ular kecil. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Mu tahu bahawa aku ni Rasulullah pada kamu. Allah Taala bagi mukjizat kepada Nabi Musa bila Firaun kejar Nabi Musa. Nabi Musa belah laut, selamat. Firaun tenggelam mampu kerah dengan bala tentera dia. Falamma zaghu, maka tatkala mereka menyeleweng dari kebenaran yang mereka tahu. Apa yang dibawa Nabi Musa dia benar, tapi Bani Israel ni atau situ dia seleweng juga. Dia lawan juga. Azaghallahu qulubahum. Lalu Allah selewengkan hati mereka daripada kebenaran. Dan nak pilih hak karut. Jadi boleh karut dah. Jadi orang-orang kafir ni, dia tak sih kepada kebenaran, tolak setelah datang dah. Orang dakwah tak terima juga. Nabi dakwah tak terima juga. Macam Abu Jahal ni, dia tengok mukjizat Nabi. Benar, dia terkekal nak tapar Nabi. Tiba-tiba dia tengok ada utar besar main nganga. Sangat senak dengan muka pintu. Kalau dia terkekal lagi, masuk oleh perut utar. Dia rebah, pucak putih. Benar berlaku pada Abu Jahal. Tapi dia lawan juga Nabi Muhammad. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila manusia seleweng daripada kebenaran, Allah Ta'ala selewengkan hati mereka. Hati kafir. Ini sebab khatamallah. Jadi kita bila dapat petunjuk hidayah Allah, nur iman masuklah diri kita, pegang molek. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala tak beri hidayah pada orang fasik. Orang tak sih kepada kebenaran ni, orang yang fasik. Jadi orang kafir, dia Allah Ta'ala sebut dalam ayat 7, khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala cok hati mereka. Ay taba'allahu alaiha bil khatam. Allah Ta'ala cok, Allah Ta'ala teri pada cok. Cok ni, cok panggil apa? Stempel. Kadang cok tak boleh buka dah cok kan. Cok kan. Surat-surat hak itu kan. Dia buat stempel. Tu toko merah bola kan. Tak ada. Dia cok dia. Tak boleh buka. Tu dia boleh buka. Tak boleh. Tak boleh dia tepek. Lagu tu. Tak boleh buka. Dia tepek tak boleh buka. Dia Tuhan tepek diri. Tepek hati tu. Tepek. Jadi tak buka. Hidayah tak boleh masuk. Royak gapo pun iling lebih pada tak teri. Cakap iling semacam ini. Tak angguk dah. Royak gapo sebab tu kita jangan. Kita dengan kebenaran ni. Kita kena turut dah. Kita orang Islam ni kena ingat wajib bersatu. Ni kena ingat. Semualah orang Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Yang duk fikir kepentingan tu, kepentingan ni. Kepentingan Islam tu nombor satu. Naklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu. Jangan pecah belah. Jangan pecah belah ni makna kena pakat pegang Al-Quran belakang. Jadi bila lari daripada Quran pecah belah. Jadi kalau orang lain nak lari, kita royak dia tak dengar, kita jangan lari. Tandasan ni. Nak tunggu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ni jalan aku, jalan Islam, jalan yang lurus. Fattabi'u. Nak tunggu jalan ni. Wala tattabi'us subul. Jangan turut jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Kerana jalan-jalan lain itu akan memesongkan kamu daripada jalan Islam. Jalan-jalan lain. Ya kita lemah kerana kita orang Islam duk pecah sama sendiri. Utamakan orang lain lebih pada orang Islam sendiri. Sedangkan kita semua baca innamal mu'minuna ikhwah.
Orang mukmin ni adik-beradik. Adik-beradik. Jadi kita ketepikan adik-beradik kita, tamukan orang lain. Tak boleh lagu tu. Adik-beradik. Allah Ta'ala sebut adik-beradik. Kenapa pakat molek adik-beradik? Kita adik-beradik ramai tapi kita balas sama sendiri. Umat Islam seluruh dunia ni ada 2 bilion. 2 bilion. Tapi oleh kerana kita pecah, tak ada kekuatan, orang boleh bunuh saudara kita di Palestin. Orang boleh bom gitu. Kau duk tepik lah, tepik bapa gitu. Bapa duk nyanyi tu. Duk bapa gitu. Bapa pergi serai rem, duk bapa je lah. Takat bapa je lah. Asal kita tak ada kekuatan. Sedangkan jumlah orang Islam ni 1/4 penduduk dunia. Penduduk dunia ni ada 8.2 bilion. Islam 2 bilion. Orang ramai. Orang Islam ramai. Kita ramai. Di Malaysia ni pun kita ramai. Tapi kita ramai pun orang lain boleh kontrol kita. Pasal kita balas sama sendiri. Orang ni kena khabar. Ada yang kata demo nak suruh kawan turut demo tu. Kawan tak si. Bukan nak suruh turut kawan. Nak suruh Islam. Gitu. Tidak timbul soal turut siapa-siapa. Amba dah ayat cak kali. Tidak timbul soal turut siapa-siapa. Dan tidak timbul soal mengalah pada siapa-siapa. Semua kita tunduk kepada Allah. Semua kita patuh pada ajaran Quran dan ajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak timbul lah. Ni tak timbul aku apa aku nak turut mu. Patut mu turut aku. Aduk main gitu. Kita berkata begitu, dia berkata begitu juga. Apa nak turut mu? Mu turut aku. Ada tidak soal mu turut aku, soal aku turut mu, turut Islam. Islam ni panduan Quran ni cermin pada kita. Tilik dia cermin masing-masing. Kan kita beli cermin kan? Rumah rasa tak ada rumah tak ada cermin. Semua rumah ada cermin belakang. Nak mari kuliah pagi jemaah pun kita tilik cermin. Cukup misal takut renyuk sebelah. Mana kita tengok? Pakar telekung pun takut renyuk sebelah. Tengok dia cermin. Ni Quran ni cermin. Jadi kita betul lah. Renyuk kita betul. Turut Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Dengan sebab keingkaran mereka, orang kafir, Allah menterikan atas hati mereka. Wa ala sam'ihim. Serta pendengaran mereka pun Allah Ta'ala teri juga. Jadi tak dengar lah. Tak dengar. Tuhan teri. Hati tu teri. Telinga tu teri. Allahu Akbar. Patut cakap royak pun. Kita jangan masuk golongan ni. Ni bukan golongan kita lagu ni. Mana? Sedangkan Allah Ta'ala buat hati dia fikiran supaya boleh mikir. Tapi dia Tuhan teri. Tak masuk. Tapi dia Tuhan teri telinga. Jadi tak dengar. Tuhan teri dia apa? Kerana mereka tolak kebenaran. Kerana keingkaran mereka. Dah pilih hak tak molek. Tuhan tunjuk ni jalan molek, jalan wudu. Dia pilih hak wudu. Tuhan teri. Sebab tu jangan kita pilih hak molek. Apa dah pilih hak wudunya? Orang yang beli sayur pilih hak molek. Orang beli daging pilih hak molek. Orang nak bini cari hak molek. Orang nak belaki pun cari hak molek. Jadi semua nak molek. Jadi pegangan kita pun pegangan hak molek. Hak moleknya Islam. Ada ingat. Tu, situ. Tak ada dah. Dia boleh menandingi Islam. Islam tu sendiri makna selamat. Semua orang nak selamat. Orang kaya nak selamat. Orang miskin nak selamat. Orang ada pakat nak selamat. Orang tak ada pakat pun nak selamat. Orang yang segar pun nak selamat. Orang yang sakit pun nak selamat. Islam tu selamat. Aslim taslam. Mu terima Islam, mu selamat. Dunia selamat, akhirat selamat. Tu betul. Kalau selamat dunia saja, akhirat tak ada juga. Ya ada juga. Sebab dunia ni sekejap ya. Umur kita kau tambah. Kita kau tua. Kau dekat dengan mati, Kau dekat ya kita ni. Cuma kita yang tak khabar. Wa ala absarihim rishawah. Dan pada penglihatan mereka ada penutup. Depan mata ada penutup. Tak nampak. Walaupun mata kita celik, tapi dah ada penutup. Ada penutup depan, itu tutup mata. Acuk kita kelik, bagi kita ikat mata dengan kain hitam. Nampak tak? Kita celik. Tak nampak. Kita celik. Bukan nak suruh berjalan, tak kita celik. Tapi bila mata tutup ada ngikat, ada risawah. Risawah mana menutup depan mata. Ada risawah. Ada menutup. Jadi tak nampak. Walaupun celik sebab ada menutup. Orang kafir lagu tu lah. Allah Ta'ala sebut. Kerana dia tolak kebenaran, Allah Ta'ala buat nutup depan mata dia. Bak dunia, nampak lebih pada kita. Bak dunia. Tapi akhirat tak nampak. Rugi juga. Bukan juga. Ambil rugi benar-benar. Sebab Nabi sebut, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Dunia dengan akhirat ni, kesenangan dunia banding kesenangan akhirat ni, kata Nabi, supaya mu celup jari dalam air laut, kemudian coba mu akak jarimu, tengok gapo dia lekat jari, itulah kesenangan dunia. Semua air laut itulah kesenangan akhirat. Allahu Akbar.
Merak kita duk kejar hok lekat jari ni. Duk kejar sikit ni. Baloh habis sebutir kampung. Kan duk kejar ni. Baloh ngadik-beradik duk kejar ni. Hok sama luar air laut tak kejar. Tak cerdik kita. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Nabi sebut orang cerdik ialah orang yang sentiasa muhasabah diri. Muhasabah mana hitung? Ilmu hisab, ilmu hitung. Hitung. Di kita lagu mana ni kita ni. Kita hitung. Biar kita ada masa duk neng sorang. Lagu mana aku ni. Lah ni umur 58. Contoh dah. 2 tahun lagi pecing. 2 tahun lagi. Lepas tu amalan setara mana? Amalan kita. Kita sendirilah hitung. Tak lagu mana kita ni. Patu dengan umur aku ni dah pecing kodok tak tahu. Dunia ni Tuhan beri dah sikit sebanyak lah. Alhamdulillah rumah ada dah. Kereta ada dah. Anak-anak masuk universiti dah. Gapo dia persediaan kita sendiri untuk menghadapi mati. Mati ni barang tak boleh lari. Tak boleh lari nak mati, kena mati, tak boleh mati, pun mati. Mati. Kita ngaji tak cara nak mati. Cara buat kuih kita ngaji dah. Cara masak kita ngaji dah. Lalu tu ke rumah, cara buat rumah kita ngaji dah. Cara buat bangunan pun waktu tu kita ngaji dah. Kalau juru ukur, cara ukur tanah ngaji dah. Cara nak mati ni ngaji ke tak? Ada lagi. Kena muhasabah. Tak boleh pergi dengan pergi dengan tak tahu gitu. Penat kita, penat. Bacaan dalam semayang tu betul molek ke tak? Semayang tamak ni noh, molek ke tak? Rokok ni molek ke tak? Betul ke tak tu? Tidak betul ke tak tu? Main semayang biar rokok tujuh gitu. Tak ada tamak ni noh apa? Lagu mana? 2 tahun lagi dah nak pecah. Contoh. Dah mungkin mati tak ada pecah. Kena kira. Contoh. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, Nabi sebut, orang sentiasa hitung diri dia. Kita hitung diri kita tak secak kat orang lain. Orang lain dia sendirilah hitunglah. Kita hitung diri kita. Tak molek, kita bekilah. Beki. Tak apa. Ada ruang lagi. Tak apa. Kalau baca Quran tak betul. Ada ruang. Cari guru. Kita ngaji. Biarlah dia kata tua baru nak mengaji. Lebih baik daripada tua sampai kau tak mengaji. Tua dengan tak mengaji. Baik kita tua mengaji. Gitu. Wa amila lima ba'dal maut. Dia buat amal untuk selepas mati. Untuk selepas mati. Wal ajizu. Orang yang lemah ataupun orang yang tak cerdik. Al ajizu makna ghairu aqilin. Orang tak berapa berakal. Ghairu aqilin ni bodoh tak? Tapi bodoh dia mau marah pula. Kalau kata tak berakal. Lain sikit. Padahal tak berakal tu. Bodoh. Orang bodoh. Nabi sebut. Man atba'a nafsahu hawaha. Orang hidup atas dunia. Turut eri hawa nafsu dia. Aku tak cara. Aku nak berapa kuat. Cara apa kau orang. Sedap dia. Tak boleh. Kena tengok hukum boleh ke tak boleh. Hukum kata boleh. Hukum kata molek. Buatlah. Orang nak kata apa tak secara lah. Tak apa. Kena tengok dari segi hukum lagu mana. Jadi orang yang cerdik. Dia muhasabah. Orang bodoh, dia buat apa dia nak buat. Tahu apa dia tengok piti kawan. Sedap kau dia kecil. Piti kawan. Kau kawan. Iya kau piti demo. Piti demo kau piti tu hewi ke demo. Cuba betul dulu. Wa batari bima atakallah ad-darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah Taala beri kamu. Cari akhirat. Bukan cari dengan hukmu. Bima atakallah. Cari dengan benda hak Tuhan beri kamu. Dia kena tak situ bukan mu hak Tuhan beri kamu. Bukan hak kita, hak Tuhan beri kita. Cari apa? Ad-darul akhirah. Cari akhirat ni. Dunia tak payah cari pasal kita duduk atas dunia dah. Cari-cari tak panggil hak jauh-jauh panggil cari dah. Hak tak ada. Tak itu. Hak tak jumpa tak panggil cari. Hak ada, hak tak payah cari ambil je. Dunia ambil lah. Tapi ambil hak Allah. Dunia ambil. Cari akhirat. Tak kena dah mengkacak cari dunia mana dah duduk atas dunia. Dunia ambil. Tak payah cari. Cari akhirat. Hak dia mau ambil dunia tu, buat cari akhirat. Lagu mana? Hak boleh. Dunia buat cari akhirat. Dunia hak halal lah. Hak haram tak boleh buat cari akhirat. Duit judi dia buat masjid tak ada apa. Mau buat cari akhirat ni pasal mau judi ni. Mau buat masjid. Tak ada. Tak ada. Makna cari hak Allah. Buat benda yang memberi faedah kepada kita dunia dan akhirat. Gitu. Dunia dan akhirat. Atau orang cerdik. Orang bodoh, dia turut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amanin. Tapi dia bercita-cita nak balasan yang baik di sisi Allah. Nak syurga juga. Duduk amalan
bersalahan dengan ajaran Allah, nak syurga, tu yang bui kau. Ini soal. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka ada penutup. Mana orang kafir ayat gapo bo? Tak nampak pasal ada nutup. Ya jadi tak nampak. Walahum azabun azim, dan bagi mereka disediakan azab seksa yang amat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Neraka. Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, orang kafir ni bila orang ajak kepada ajaran Islam, dia jawab gua mana? Ni hak kafir penuh jawab. Tuhan sebut dalam Quran, wa qalu qulubuna fi akinna. Mereka berkata, yakni orang kafir, hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis. Dia sebut berlapis-lapis, tutupan. Qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka berkata, hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis, menghalang kami dari memahami apa yang engkau serukannya kami kepadanya. Jadi tak nampak. Oh Nabi Muhammad ayat tak nampak. Hak Nabi-Nabi Rasul-Rasul ayat tak nampak. Ni berakna kata. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya dalam ayat ke-8 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mula menjelaskan sifat golongan munafikin. Golongan munafik. Manusia ni dia ada 3 golongan. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Sifat orang mukmin ni telah pun dijelaskan sampai ayat 6 sehingga ayat 5. Sehingga ayat 5 suratul Baqarah. Kita baca dah. Sifat orang-orang yang beriman, yabtamu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas salah, yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, yang kelima, wa ma unzila min qablik, yang keenam, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang beriman ni dia percaya kepada benda ghaib, percaya kepada Allah, percaya kepada dosa pahala, percaya pada hari akhirat. Itu di antara benda ghaib. Orang beriman ni dia mengerjakan sembahyang, orang beriman dia nafkah sebagai harta dia pada jalan Allah, sama ada nafkah wajib iaitu zakat ataupun nafkah sunat, sedekah-sedekah lain pada zakat, derma-derma. Dia beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum pada Quran, dan yang keenam mereka yakin pada hari akhirat. Ini sifat orang mukmin. Kemudian ayat 6 dan ayat 7 Allah Taala cerita sifat orang kafir. Kita baca. Sifat orang kafir mulai ayat 8 sehingga ayat 20 Allah Taala cerita sifat orang munafik pula. Paling panjang cerita sifat munafik. Orang kafir ni 2 ayat dalam surah Al-Baqarah. Orang munafik ni 13 ayat. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sampai ayat 20 surah Al-Baqarah. 13 ayat. Mulai ayat 8 surah Al-Baqarah hingga ayat 20 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala rayak cerita orang munafik. Apa yang cerita orang munafik ni panjang? Sebab golongan munafik ni lebih bahaya daripada golongan kafir. Ingat molek. Lepas tu kita akan syarah munafik ni apa. Munafik ni kalau peribahasa Melayu, puting dalam lipatan, api dalam sekat. Atau musam bulu ayam. Habis ayam bahaya dia. Dia musam tapi bulu ayam. Dia makan ayam, dia bulu ayam. Ayam dia ingat kau dia. Apa je bahaya dia. Ni bahaya ni. Bahaya ni. Ini munafik. Bahaya. Sebab tu 13 ayat ni Allah Ta'ala cerita. Ini golongan paling bahaya. Guting dalam lipatan ni mana ke? Kita buka-buka. Baju soyak dah. Kita nak mari ngaji bagi jemaah. Tengok soyak habis. Gelas dosa dah. Duk dalam lipat nampak molek. Buka kat cabut. Lepas tu nak akan tak boleh dah. Api dalam sekat. Nampak molek. Jeluh. Kaki. Habis. Kaki kita ni. Habis. Tinggal tulang. Tinggal tulang. Dekat ada acu. Gamuk tak ada kau satu apa. Habis. Tapi dalam sekat. Munafik ni asal daripada perkataan nafak. An-nafak. Nafak ni apa? Nafak ni siapa dia biasa pergi Mekah. Ramai biasa pergi Mekah. Asal Mekah kan. Kita bila lalu ke Terawang dia tulis an-nafak. Lubai. An-nafak. Munafik ni asal pakai an-nafak lubai. Sarabun fil ardi lahu madkhalun wa makhrajun. Mana an-nafak ialah lubai dalam bumi. Dalam bumi. Tebuk lubai. Kayak bukit gunung tu bumi. Lepas tu tebuk. Sarabun tu lubai.
Lubang dalam bumi, lahu madkhalu wa makhraju. Lubang ni ada tempat masuk, ada tempat tepi. Jadi nafak ni, munafik ni diambil pada perkataan nafak, lubang dalam bumi, ada lubang alik masuk, ada lubang alik tepi. Kita nak masuk kat ni, tubik kat nu pun boleh. Masuk kat nu, tubik kat ni pun boleh. Dia boleh berlaku munafik ni. Biar faham situ dulu. Kalimah munafik ni. Nafak. Biar faham nafak ni apa dia dulu. Al-munafiq man yuzhirul iman wa yubtinul kufra. Munafik ialah orang yang menzahirkan iman dan menyembunyikan kufur dalam hati. Luar nampak berimeh, kecek. Comel, kecek. Sebut Quran hadis ke? Dalam tak yakin dengan Islam. Ni golongan ni ada. Ni golongan ni paling bahaya. Dan ada golongan ni ada daripada zaman Nabi sehinggalah hari kiamat. Daripada zaman Nabi sampai hari kiamat. Masuk zaman kita, ya, masuk zaman kita. Dan kena ingat, kalau zaman Nabi ada orang munafik, zaman kita ni kau ramah orang munafik. Takkan kata zaman Nabi ada munafik, zaman kita ni juga pada zaman Nabi tak ada munafik zaman kita. Tak masuk akal ngecek lagu tu. Dia faham lagu tu memang faham ya tak masuk akal. Zaman Nabi ada munafik, lo ni kau ramah. Ya penting kita ngaji sifat orang munafik untuk kita jauhkan diri kita daripada ada sifat-sifat munafik dalam diri kita. Tu kita ngaji. Ni start daripada ayat 8 suratul Baqarah sehingga ayat 20. 13 ayat Allah Ta'ala cerita sifat orang munafik, perangai orang munafik supaya kita jauhi sifat. Apa dia sifat orang munafik ni? Dalam ayat 8. Wa minan nas, dan di antara manusia, man yaqulu amanna billah, ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kami beriman kepada hari akhirat. Tapi Allah Ta'ala berfirman sebenarnya mereka tak beriman. Mereka mengaku amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat. Wa ma hum bimu'minin, mereka tak beriman. Siapa dia ketua orang munafik zaman Nabi? Ketua orang munafik zaman Nabi ni nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni min ahli Yasrib, orang Madinah. Yasrib ni Madinah. Madinah ni bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tukar nama Yasrib kepada Al-Madinah ataupun Madinatul Rasul, bandar Rasul, ataupun Al-Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya dengan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya hidayah. Itu mana Al-Madinatul Munawwarah. Madinah mana bandar. Al-Munawwarah yang bercahaya. Apa zaman dulu ada lampu terang kan? Spotlight ke? Tak ada dulu. Munawwarah bercahaya dengan cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya Islam, cahaya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Madinah. Nabi tukar. Jadi orang Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay ni dia masuk Islam. Tapi masuk Islam wak lolok. Tapi wak lolok pun dia ngucap sungguh. Dia lafaz ngucap. Dia ngucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ngucap. Dia semaya. Dia semaya di belakang Nabi. Dia pergi perang dengan Nabi. Bahaya. Ni. Dia pergi perang dengan Nabi. Apakah yang menyebabkan dia jadi munafik? Di antara sebabnya kerana dia gila kejawatan. Orang gila kejawatan ni kadang-kadang jadi munafik. Na'udzubillah. Jadi munafik. Munafik tak kat unjak sekali dia kecek gitu, kali kecek gitu. Orang gila kejawatan. Hamba tak kata siapa-siapa. Dia Islam ni serupa dia. Kalau hamba perangai lagu tu pun serupa je. Tidak kata kat orang. Kata kita. Ni dia mau kata dia kata kat orang. Ada. Kalau kata kat orang betul lah kata kat orang. Muka kita pun orang juga. Quran ni turun untuk orang, bukan kata ilmu. Kata kat orang lah. Termasuk kita pun kita orang. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni pemimpin Khazraj. Kaum yang besar, kabilah yang besar di Madinah ni, Aus dengan Khazraj. Aus dan Khazraj. Dia ni pemimpin Khazraj. Aus dan Khazraj ni asalnya adik-beradik. Seibu, sebapa. Asal adik-beradik. Bukan adik-beradik tiri. Adik-beradik tu. Adik-beradik semua sepok. Asal Aus dan Khazraj. Jadi ni anak cucu Aus, dia panggil puak Aus. Ni anak cucu Khazraj, dia panggil puak Khazraj. Aus dan Khazraj sebelum daripada Nabi hijrah, dia perang. Coba, asal adik-beradik. Perang 120 tahun berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain. Siapa perang pun asal adik-beradik. Ni sejarah ni ingat. Ni zaman jahiliah. Siapa tak tu? Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum
Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Taala berfirman, mu kena ingat, hei manusia, ingat nikmat Allah pada kamu. Dulu kamu bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Aus dan Khazraj sampai 120 tahun. Perang. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah kamu menjadi bersaudara dengan nikmat Islam. Akhirnya jadi baik semula perang 120 tahun. Islam yang pertautkan semula. Hak asal adik-beradik, keturunan tu baloh. Perang 120 tahun. Islam mari jadi adik-beradik semula. Kita Islam dah lagi baloh apa? Ni Islam dah. Sama Melayu lah apa? Hak benar lagi, baloh, bela orang lain. Baloh adik-beradik sama Islam. Kerana bela orang lain. Kalau kata bodoh, marah. Kita tak ceridi. Kamu tak kata bodoh. Tak ceridi. Jadi berdoa. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia orang Khazraj. Sebelum Nabi hijrah, orang Madinah hampir-hampir bersepakat untuk akad Abdullah bin Ubay bin Salul jadi ketua. Ketua di Madinah jadi ketua. Sehingga persiapan untuk pertabalan, pelantikan dia sebagai ketua dibuat dah. Sekali dengan mahkota pun buat dah. Nak siap dah mahkota tu, sebutir mata lagi dah tak buat. Tak letak. Tak sudah je. Hak lain siap belakang dah. Sampai dulu kan mahkota ada mata. Nak letak satu permata lagi siap. Bila siap, majlis pelantikan akan dibuat. Tiba-tiba bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, orang Madinah sepakat latih Nabi jadi ketua negara di Madinah. Maka Abdullah sakit hati. Pasal dia kata ketua di Madinah ni patut dia. Dia serik ni patut dia. Tiba-tiba pergi bui ke orang lain, pergi bui ke Nabi. Maka dia pun jadi munafik. Tak say masuk Islam, ramai orang masuk Islam dah. Nak jadi Islam sungguh, nak marah ke Nabi. Akhir sekali jadi munafik. Jadi ketua munafik ni, dia jadi munafik kerana jawatan. Dia ramai orang lain ni jadi munafik kerana jawatan. Biar pun ramai pun asal tidak kita. Lagu tu. Asal tidak kita. Kita kena letak situ dah. Dia tahu Islam benar. Dia tahu. Abdullah bin Ubay dia tahu. Tapi dia ambil peluang. Dia pergi perang sekali dengan Nabi. Siapa kat jalan, dia patah kelik. Dia main ngelik gitu. Lepas mata dia telak lain. Dia pergi juga perang sekali dengan Nabi. Ada peluang. Dia cocok supaya orang lawan Nabi. Ni perang yang munafik ni. Dia tengok ada luar, selalu dalam peperangan Al-Muraisi berlaku pertembungan. Kisnya duk karai. Zaman dulu kan air, ayo karai telaga, belaga apa timbo, belaga timbo. Rebut pakak Muhajirin dengan Ansar. Sama duk dalam satu peperangan Al-Muraisi. Jadi siapa balak? Puak-puak Madinah panggil puak dia. Puak Muhajirin panggil puak dia. Nak ngomong panggil puak. Lalu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ambil peluang. Dia kata, ma lana min jalabi bi Makkah illa kama qala al-qail sammin kalbak yakul. Dia kata perumpamaan puak kita dengan puak Mekah ni, dia kata serupalah perumpamaan melepaskan anjing tersepit. Mujamu gem anjing pasti agi dia kekoh kakimu. Dia Allah dia kata. Dia cocok, Ya Allah ni. Tengok ni. Amang ibu dia ni. Bahasa jenis lepas anjing sepit aku ni. Tak boleh duk Mekah mari sini. Tunjuk siapa lo sini. Jadi berita ni siapa ke Nabi. Dan berita ni juga didengar oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ke dia backing. Nak membalah ni. Packing, Sayyidina Umar kata, Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa. Abdullah bin Ubay ni suruh kambur, biar muka tekuk. Oh, selesai. Biar muka tekuk. Nabi kata jangan. Nabi cerita, Nabi kata jangan. Bapa Nabi kata jangan? Nabi tahu dia munafik. Nabi kata jangan. Kerana Nabi kata, kalau mu bunuh dia, orang akan kecek Muhammad ni, orang teruk dia bunuh juga. Abdullah bin Ubay ni dia mengucap. Hukum zahirnya Islam mengucap. Nabi dia fikir panjang. Nabi Abdullah bin Ubay dia tahu Islam dia benar, Nabi Rasul sungguh. Sehingga ayat sejarah dia, ayat sikit. Sehingga bila dia nak mati, dia suruh anak dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia minta supaya mayat dia bila dia mati kapal dengan jubah Nabi. Liar dia ni. Liar. Dia ambil jubah Nabi, buat kapal tu dia. Dia tahu jubah Nabi kan ada berkat. Dia mudah-mudahan api neraka tak nyala. Dia kata. Mana dia tahu? Kata apa kena mengenal dengan Nabi. Dia lawan Nabi. Anak dia sahabat Nabi, nama Abdullah juga. Orang sampai dulu nama pok dengan anak dia nama tu ada. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia ni sahabat Nabi sungguh. Orang Islam sungguh. Orang beriman sungguh. Bukan main-main dah. Dan dia tak kepok dia. Tak apalah. Dia pok dia saya pertama, dia suruh pergi kecek dengan Nabi. Ni kalau dia sakit nak mati dah. Yang pertama, minta jubah Nabi. Buat kapal banyak dia. Yang kedua,
minta Nabi jadi tu imam semaya. Saya penat-penat Dia lawan Nabi, so Nabi yang tu imam. Ai, tak kat dah ni kepala munafik. Saya kena tahu cerita ni. Abdullah anak dia ni, Abdullah bin Ubay bin Salul pergi jumpa Nabi. Dia ni orang taat pada pak. Taat dia pada pak sehingga bila dia dengar Nabi marah, kayah dia. Ni hak sebelum lagi. Ni cerita dekat mati sebelum. Cerita dalam peperangan Muraisib. Bila pok dia kecek. Kita dengan orang Mekah ni 10 lepas hanya tersepit. Dan Sayyidina Umar minta kebenaran nak bunuh. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Di kalangan Madinah ni ambo orang yang paling taat pada ibu bapa. Dia orang patuh. Jadi kalau dia kata ambo dengar berita. Kata pok ambo ada kata benda tak oleh. Kepada orang Mekah. Dia kata benda tak oleh kepada Nabi. Dia kata benda tak oleh kepada Nabi. Kalau Nabi nak suruh orang lain bunuh dia. Minta maaf. Minta maaf. Pasal ambo tak boleh. Ambo kalau Rasulullah suruh orang bunuh ayah hamba, hamba bimbang takut hamba tak boleh tengok orang hok bunuh ayah hamba tu, hamba akan kibalah. Hamba akan kibalah. Akan menyebabkan hamba ni masuk neraka. Pasal orang bunuh pok hamba lawan Nabi. Orang bunuh. Hamba pergi bela. Orang hok lawan Nabi, kan? Hamba pergi bunuh pula. Tahu tu menyebabkan hamba masuk neraka. Jangan Rasulullah dia kata jangan. Kalau Rasulullah nak suruh bunuh, biar hamba sendiri pergi bunuh. Jadi tak timbul hamba tu bela, hamba sendiri pergi bunuh. Hamba boleh bunuh. Nabi kata jangan. Tengok Nabi angin. Sebab kalau Nabi setuju, orang kata berat Muhammad ni, orang kata gitu, orang lawan. Orang turut dia suruh anak bunuh pok. Ni ajaran apa? Oh Nabi jauh, mikir jauh-jauh. Nabi ni fatanah bijak sana. Mula tu dia terjemah fatanah bijak pakai di sana. Di sana di sial lah kita dah di sini. Tidak akan cerdik ni pakai luar negara, pakai sana. Kayak orang sini dia kecil gimana dia alik sana kan sana tu ada sial tuan negara. Jadi bijak sana ni kata belah tok guru biar bijak pakai sana. Nabi ni dia bijak sana. Jadi Nabi kata tak apalah. Nabi bui jubah dia. Kau anak Abdullah bin Ubay. Apalah. Sayyidina Umar kata ya Rasulullah, tasawilah. Sayyidina Umar kata dia bekir. Tasawilah Allah. Bui apa bui Nabi kata tak apalah. Tak Nabi cerdik tu Nabi. Matilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kapan dengan jubah Nabi? Bila lagi semaya? Sayyidina Umar kata tasawilah ya Rasulullah. Tasawilah. Katu hasbu ala Quran in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Orang munafik ni kalau mu istighfar minta ampun pada dia 70 kali pun tak apa. Nabi jawab kan? Tengok Nabi. Nabi jawab la azidanna fil istighfar lahum ala 70 marrah. Kalau tu hasbu ala Quran istighfar 70 kali pun tu tak apa. Aku akan istighfar kepada dia lebih pada 70 kali. Subhanallah. Ayat Nabi. Subhanallah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu sebut wahai Muhammad, kamu punya akhlak yang terlalu unggul, tak boleh banding dengan siapa-siapa. Nabi pergi semaya. Nabi semaya. Sehingga tu ayat Quran larang semua. Tu ayat Quran larang, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqin. Jangan kamu semaya atas mayat salah seorang pun daripada kalangan orang munafik ini selama-lamanya. Allah Taala waktu ayat Quran. Wala taqum ala qabri. Jangan kamu berdiri di tepi kuburnya, jangan. Innahum kafaru billah wa rasuli. Mereka itu orang munafik ni kafir dengan Allah Taala, kafir dengan rasulnya. Wa matu wa hum fasikin. Mereka mati dalam keadaan fasik derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan turun juga ayat Quran, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum falan yaghfirallahu lahum. Sama saja ke atas mereka. Kau mohon keampunan kepada mereka ya Muhammad ataupun tidak, selama-lamanya Allah tidak akan mengampunkan mereka. Baru Nabi tak pergi. Nabi tak semayalah pada tu pada orang munafik. Tapi nama orang munafik ni Nabi je tahu. Nabi tak pernah royak pada siapa-siapa kecuali seorang sahabat Nabi nama Huzaifah ibnul Yaman. Yang disebut sahibu sirri Rasulillah. Orang yang megang rahsia Nabi. Benda rahsia Nabi royak ke dia, memang dia tak pecah. Jadi Sayyidina Umar cerita bila berlaku kematian di Madinah, dia tengok Huzaifah pergi semayang pada. Kalau Huzaifah tak pergi, dia tak pergi. Aceh tu Nabi. Pasal Huzaifah tahu. Orang lain tak tahu. Dia tengok lah. Kalau Huzaifah ada, dia tak pergi, Sayyidina Umar tak akan pergi. Jadi cerita berkenaan dengan sifat orang munafik ni kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha jam'an marhum wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.